Hari ni aku Syafiq nak try Neapolitan Pizza Wagyu yang viral sekarang kat social media. Tapi dia ada juga pizza baru, Sukiya. Pizza Sukiya? Ya, Oh, macam-macam dia orang ni ya. Kat mana kita sekarang, Bik? Dekat Potato Coffee. Okey, jom kita. Oh, ni pizza Wagyu. The best Wagyu pizza in town. Kita kena Best in cuba town. ni. Jom. Jom. So, pizza Sukiya dia pun kena try. Kita try je. Oh, wah, sampai dah. Inilah pizza Wagyu tu Ni yang Sukiya. Ni apa? Itu Sukiya. Tengok Ni tu. memang hari-hari ada Ke ada limited? 30 sehari. Oh, pizza Sukiya ni 30 je sehari. So kalau orang yang ke-31 tak dapat Tak dapat. Tak tahu esok. So ni pizza yang aku dengan Syafiq order. Ni dia punya pizza Wagyu dia. Ni Sukiya. Ni yang Sukiya tu. Sekarang ni jual 30 kan sehari? 30 sehari. Limited. Limited. Ini pizza apa itik? Pizza itik dak. Dah. Yang ni Ni favourite. Dia punya apa? Streaky beef starter egg pasta. Ni ada lagi satu. Apa ni? Prawn carbonara pasta. Carbonara. Okey, jom makan, jom. Okey, Pik, makan Pik pizza Sukiya dia. Try dulu pizza Sukiya dia limited orang cakap. Benda limited mesti padu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Pizza Sukiya atas ni ada sos Sukiya. Lepas tu dia letak beef beef slice. Bismillah. Dia bersih sup yang pedas-pedas sikit. Pedas tak? Roti dia serius lembut. Ada rasa pedas macam pedas dari chili oil aku rasa. Dia sebab ni Neapolitan pizza. Neapolitan pizza kan dia lembut. Memang dia lembut ni. Kita try dia punya smoky duck indulgent pula. Kalau tengok tu atas ni ada Pizza chili itik. oil. Lepas tu ada itik punya slice kat atas ni. Makan je. Dia tambah daun ni sikit. Aku lupa nama daun ni tapi kita try lah dulu. Bismillah. Memang ada rasa tomato sauce atas dia dengan rasa smoky daripada daun. Ada cheese juga. Yang penting roti Neapolitan memang lembut. Ni air strawberry matcha. Air paling famous sahabat ni. Kita try. Okay, bismillah. Ni memang pure matcha. Aku recommend untuk matcha lover sebab dia tak ada rasa manis. Memang original dia. Manis tu datang daripada strawberry jam ni. Tapi dia punya matcha memang pure. Ni dia punya carbonara pasta. Aku ambil yang ada prawn kat dalam dia. Kita try carbonara pasta dia. Nampak creamy tu. Bismillah. Ada rasa creamy cream tu dengan butter kat dalam dia punya pasta ni. Carbonara pasta dia. Udang dia bagi 4 ekor. Udang dia pun okey ngam. Kena yang masuk dalam ni. Cream butter latte. Cream butter latte. Dia cakap ni yang paling famous kat sini Actually aku dah selalu minum hari ni. So aku tahu rasa dia macam mana. That's why aku nak. Kau dah pernah try selalu kan? Still the best. Ni. Wagyu dia ni yang famous ni. Ni yang signature dia. Pizza Wagyu. Pizza Wagyu. Tengok tu apa? Banyak gila Wagyu dia. Banyak Wagyu dia. Memang lah. Tu apa? Truffle sauce dia? Truffle sauce saja. Okay. Nampak? Macam kau, aku suka makan dengan chili flakes. Chili flakes. So aku memang suka makan dengan chili flakes. Dia kena rasa pedas-pedas sikit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut Lembut. It's very soft. Nampak lembut gila. Neapolitan pizza memang lembut lah. Tengok guys, dia punya truffle sauce. Sauce. Lepas tu dia bagi apa ni? Chili. Tu chili tu apa? Chili. Ada tomato. Lepas tu ada apa ni? Capsicum. It's very nice lah. Dia memang penuh dengan topping. Inilah Wagyu the best kat sini. Wagyu the best Next kita nak makan ni. Dia punya streaky beef salted egg pasta. Nampak guys. Ini sebenarnya aku bukan first time datang Potato Coffee ni. Ini banyak kali dah pernah datang. This is one of my favourite lah. Sedap gila. Orang kata apa, tak pernah jemu lah. Dia rasa pedas. Tapi rasa sate tu memang perfect lah. Dia ada macam salai sikit. Dia macam masak lemak. Lepas tu ada sate egg. Dia kombinasi dua ni. Dia macam masak lemak dengan sate. Sticky beef Lepas tu ada sikit beef.
Sis kau kena rasa sebab memang sedap, serius cakap. Ni memang sedap, jujur dari hati. Menu kat sini memang boleh tahan sedap dia. Pos 1 ni dia ada banyak cawangan. Oh, Yang ada kita pergi ni kat Kajang. Kajang. Tak silap aku dia ada dekat Ceras, Semenyih, Cyber. Tak sure lagi kat mana. Banyak Boleh lah. check ada banyak cawangan. Okey, walaupun jom kita